Tiga-tiga ni kelab bawahan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalah. Malam tadi kalah lagi. Season ni Arsenal kalah lebih kurang 5 ke 6 kali ya. Lebih kurang macam tu lah. UCL je Arsenal tak kalah-kalah lagi. So aku tak kisah kalau Arsenal kalah hari tu dengan Liverpool seawal musim kan. Lepas tu dengan Aston Villa tu lah dua dia kalah. Dan yang terbaru final Carabao Cup kalah dengan Man City. Tak apa, kelab-kelab tu memang kelab yang bersaing hebat lah, tak ada masalah. Cuma yang aku geram kalah dengan tim-tim kelab-kelab bawahan ni. FA kalah dengan Southampton, Southampton. Lepas tu malam tadi kalah dengan Bournemouth. Lepas tu masa awal tahun hari tu kalah dengan Manchester United. Tiga-tiga ni kelab bawahan ni. Aku malas lah nak komen-komen lagi. Tunggu je lah minggu ni lawan dengan Sporting, lepas tu lawan dengan Man City.